Selamat datang sekali lagi diucapkan kepada tuan-tuan dan puan-puan para peserta Forum Konsultatif Pemerkasaan Lelaki 2026. Daun semulur di Pekansari, batang jerami, rebah kebun. Madah dihulur, sembah diberi, kata berasmi, hajat ni kami. Pemerkasaan lelaki perlu dilihat dalam kerangka yang lebih menyeluruh. Bukan sekadar dari aspek kepimpinan atau ekonomi, tetapi merangkumi kekuatan jiwa, kestabilan emosi, kematangan pemikiran serta keupayaan memikul amanah dengan penuh tanggungjawab. Lelaki masih dilihat mempunyai kekuatan dalam soal kepimpinan. Bila dikatakan seorang lelaki budiman, merupakan seorang lelaki yang berhikmah, berani dan menjadi manfaat kepada orang yang lain. Untuk kita memahami apa sebenarnya isi hati, fikiran, emosi lelaki. Hari ini juga kita dapat menghasilkan resolusi Forum Pemerkasaan Lelaki. Secara prinsip, saya dapat lihat tadi resolusi kita ni adalah menyentuh tentang perkara-perkara segmen yang kita bincangkan pada hari ini dari segi ekonomi, agama, sosial, budaya dan juga kesejahteraan. Jadi ada 6 semuanya. Itu semua saya nampak tadi ada dalam resolusi